Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, cikgu akan membincangkan kertas percubaan Negeri Sembilan tahun 2024 untuk kertas 2. Jom kita mulakan. Okey, mari kita lihat soalan kedua, sintaksis. Jadi soalan kedua sintaksis adalah berkenaan dengan ayat, sentences, ya. Okey, baca dialog di bawah dengan teliti, kenal pasti jenis-jenis ayat yang berikut. Jadi kita ada jenis-jenis ayat di sini, okey. Nyatakan sama ada ayat tersebut ayat penyata, normal sentence. Jadi normal simple sentence mesti ada subjek dan predikat. Dan diakhiri dengan tanda noktah. Okey? Ayat tanya pula ada kata tanya seperti apakah, bilakah, okey, bagaimanakah dan sebagainya. Dan mesti diakhiri dengan tanda soal, ya. Okey, ayat seruan pula mesti ada kata seru seperti apa? Oh, aduh, amboi, dan sebagainya. Dan mesti diakhiri dengan tanda seru, exclamation mark. Ya? Ayat perintah pula mesti ada kata perintah seperti apa? Tolong, minta, jangan, usah dan sebagainya. Dan ini diakhiri dengan tanda noktah. Okey, jadi jawapan hendaklah disenaraikan mengikut turutan. Jadi sekarang mari kita baca dialog yang diberikan. Altaf berkata, adakah awak bersetuju bahawa Malaysia merupakan negara majmuk yang berjaya menjaga hubungan antara etnik? Jadi bersetuju maksudnya agree. Do you agree that Malaysia is a multiracial country? Negara majmuk ialah multiracial country. Okay? Yang berjaya means succeed in maintaining a good relationship among the ethnics. Okay? Etnik tu ialah kaum. Ya? Jadi di sini kita nampak ada kata tanya, adakah? Dan juga tanda tanya. Okay? Jadi di sini ini ialah ayat tanya. Okay? Ini ialah ayat tanya. Okay, mari kita sambung. Okay, Darwish kata, ya, masyarakat Malaysia telah mengamalkan semangat kekitaan yang tinggi. Jadi semangat kekitaan ialah spirit of belonging. Spirit of belonging. Yang tinggi dalam menjaga perhubungan antara etnik secara berterusan. Means in maintaining a good relationship among the ethnics continuously. Okay, secara berterusan maksudnya continuously. Jadi di sini ayat ni ialah ayat biasa, okay, dan berakhir dengan tanda noktah, full stop. Jadi ini ialah ayat penyata, okay? Ayat penyata. Okay, mari kita sambung. Altaf. Okay, Altaf kata, kita sebagai generasi muda, means we are young generation yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Means we are going to be the future leader. Okay? We are going to be the future leader. Janganlah mudah terpengaruh. Don't easily get influence. Okay, terpengaruh tu ialah influence. Dengan ideologi, with the ideology, yang boleh memudaratkan hubungan antara etnik. Means can harm our relationship among the ethnics yang telah dibina sekian lama, which have been built long time ago. Yeah? Okay, jadi di sini, kamu nampak ada tak perkataan jangan di sini. Jangan. Jadi kalau kita nampak ada perkataan jangan, itu ialah ayat perintah. Okay, don't. Jadi ayat perintah untuk ni. Okay, ayat perintah. Okay, kita sambung. Darwish. Darwish kata, wah, bersemangat betul awak ya. Nampak ada tanda seru kan? Okay, so high-spirited, so enthusiastic. Jadi enthusiastic itu ialah bersemangat. Ya? Okay, enthusiastic. Okay, jadi ini ialah ayat apa? Kita ada wah dan juga tanda seru, itu ialah ayat seruan. Okey, ayat seruan. Okey, kita sambung. Pada pendapat awak, apakah kebaikan jika perpaduan etnik dijaga dengan baik? Jadi, in your opinion,
In your opinion, what is the advantage? Okay, kebaikan ialah benefit ataupun advantage ya. Okay, jika perpaduan etnik dijaga dengan baik, if the unity among the ethnics is well maintained. Okay, jadi apakah ni ialah kata tanya. Okay, it's a question. Jadi, dan ini ada tanda tanya. Jadi, ini ialah ayat tanya. Okay, jawapan ialah ayat tanya. Okay, pada pendapat saya, in my opinion, perpaduan etnik yang dijaga dengan baik mampu membantu negara Malaysia, means a country, the unity among the ethnics, well maintained, is able to help the country, Malaysia, menjadi sebuah negara yang maju, become a developed country pada masa hadapan, in the future, noktah. Ya? Jadi kita nampak di sini, ini ayat biasa, jadi diakhiri dengan tanda noktah. Jadi noktah full stop itu ialah ayat penyata. Okey, ayat penyata. Okey, jadi di sini sebenarnya ada berapa jawapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap satu jawapan, satu markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah ialah 6 markah. Okey, lepas tu kita simak semula, baca semula, simak semula. Pastikan ayat tanya, ayat penyata semua eja betul, dieja dengan betul. Okey, lepas tu kita teruskan dengan soalan ketiga iaitu penyuntingan. Okey, mari kita lihat jawapan yang cikgu dah sediakan di sini. Jadi masa peperiksaan, inilah cara kamu nak present jawapan penuh kamu ya. Okey, jadi yang pertama, adakah awak bersetuju bahawa Malaysia merupakan negara majmuk yang berjaya menjaga hubungan antara etnik? Jadi ini ialah ayat tanya 1 markah. Okay? Okey, kedua, ya, masyarakat Malaysia telah mengamalkan semangat kekitaan yang tinggi dalam menjaga perhubungan antara etnik secara berterusan. Jadi ini ialah ayat penyata. Yang ketiga, kita sebagai generasi muda yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan, janganlah mudah terpengaruh dengan ideologi yang boleh memudaratkan hubungan antara etnik yang telah dibina sekian lama. Ini ialah ayat perintah. Okey, yang keempat, wah, bersemangat betul awak ya. Ini ialah ayat seruan. Okey, 1 markah. Pada pendapat awak, apakah kebaikan jika perpaduan etnik dijaga dengan baik? Ini ialah ayat tanya. Okay, ada tanda tanya. Yang keenam, pada pendapat saya, hubungan perpaduan etnik yang dijaga dengan baik mampu membantu negara Malaysia menjadi sebuah negara yang maju pada masa hadapan. Ini ialah ayat penyata. Jadi di sini jumlah markah ialah 6 markah. Sekian saja video untuk kali ini. Ingat tonton video cikgu yang seterusnya iaitu soalan ketiga, penyuntingan, akan datang tidak lama lagi. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!